cucu atuk, kau stres kan? Asyik fikir apa orang cakap, sibuk nak penuhi harapan semua orang. Bila kau buat macam tu, hidup kau jadi serabut. Rasa macam berlari tapi tak sampai-sampai. Dengar sini. Hidup kita ni sebijik macam orang tengah memanah. Kalau mata kau asyik toleh tengok anak panah orang sebelah, fokus kau akan lari. Pekakkan telinga dari bunyi bising tu. Tarik nafas, fokus pada sasaran kau sendiri dan lepaskan. Biar anak panah kau tak laju macam orang lain. Yang penting, ia tepat kena pada sasaran kau. Kita takkan boleh puaskan hati semua orang. Kalau kau cuba, kau yang akan hancur. Jaga busuh dan anak panah kau sendiri. Matlamat hidup kau tak sama dengan orang lain. Bila kau mula abaikan mulut orang, kau akan rasa satu ketenangan yang sangat luar biasa. Fokus jalan kau sendiri. Biar lambat, asal selamat. Ingat pesan atuk sayang ni.